saya rasa cik dah kena tipu ni. Sebab Hello cik, I nak pick up motor LCV8 yang I dah bayar semalam 1,500. Cik, mana ada LC 1,500? Boleh tak saya nak tahu dengan siapa cik berurusan? Cik tengok, yang ni nombor personal dia. Dia kata ada delong, siap bagi alamat yang ni. Cik, saya rasa cik dah kena tipu ni. Sebab nombor ni bukan nombor kita. Ya ke? Korang, amaran keras tau. Kami di Motosmith, kami tidak ada membuat sebarang lelongan motor yang murah-murah seperti dalam video tadi. Kalau korang nak kontak kita, sila kontak platform social media kami seperti yang tertera di bawah ini sahaja. Pesanan kami, jangan terpedaya dan tertipu dengan jualan motor yang murah. Kami hanya menjual motor baru dan juga second hand dengan harga yang berbaloi dan yang masuk akal.